Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perbincangan kita adalah tentang teori kecakapan budaya Dierdorf, iaitu satu panduan yang komprehensif. Memahami model Dierdorf akan membantu kita membina kecakapan antara budaya secara sistematik. Model Dierdorf terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama, sikap, kedua, pengetahuan dan kemahiran, dan yang ketiga, hasil. Komponen pertama dan yang paling asas adalah sikap. Antara sikap utama yang perlu ada ialah pertama, rasa hormat terhadap perbezaan budaya. Ini bermaksud kita bukan sekadar terima budaya orang lain tetapi betul-betul menghargainya. Kedua, terbuka untuk belajar dan mendengar tanpa prejudis. Ketiga, kerendahan diri budaya. Ini bermaksud kita sedar bahawa budaya kita bukan satu-satunya cara untuk melihat dunia. Dan yang terakhir adalah keinginan memahami budaya orang lain dengan jujur. Komponen seterusnya adalah pengetahuan dan kefahaman. Pengetahuan dan kefahaman merangkumi beberapa perkara. Pertama, pengetahuan tentang budaya lain termasuklah nilai, kepercayaan, adat dan cara komunikasi. Kedua, kesedaran kendiri budaya, di mana kita tahu bagaimana budaya kita mempengaruhi cara kita berfikir, merasa dan juga bertindak. Dan yang ketiga, faham perbezaan dalam interpretasi dan makna, iaitu dari aspek dalam budaya yang berbeza. Komponen seterusnya adalah kemahiran, di mana komponen ini membolehkan kita menggunakan pengetahuan dan sikap tadi secara praktikal. Antara kemahiran yang penting termasuklah pertama, kemahiran mendengar secara aktif. Ini bermakna kita bukan sekadar mendengar tetapi faham dan respon dengan empati. Kedua adalah kemahiran memerhati, di mana kita perlu perhatikan bahasa badan, intonasi suara dan konteks budaya. Kemahiran ketiga adalah kemahiran mentafsir dan menilai, di mana kita cuba memahami makna tersirat dan beza norma budaya. Seterusnya, kemahiran berinteraksi dan menyesuaikan diri dalam pelbagai konteks budaya. Komponen terakhir bagi teori Dierdorf adalah hasil. Hasil ini terbahagi kepada dua, iaitu hasil dalaman dan juga hasil luaran. Hasil dalaman terjadi apabila seseorang itu berjaya menguasai sikap, pengetahuan dan juga kemahiran. Contoh-contoh hasil dalaman adalah yang pertama, fleksibiliti dalam pemikiran dan juga tingkah laku. Kedua, kita mula ada empati yang lebih mendalam. Ketiga, adaptability budaya, iaitu kita boleh sesuaikan diri dengan norma dan juga suasana baru. Dan yang keempat, identiti kita lebih terbuka dan juga reflektif. Beberapa perubahan yang terjadi daripada hasil dalaman tadi akan diterjemahkan kepada hasil luaran. Seperti pertama, boleh berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang budaya berbeza dengan yakin dan hormat. Kedua, tingkah laku kita akan sesuai dengan norma budaya setempat. Dan yang ketiga, kita tidak mudah salah faham dan juga tersinggung. Banyak kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengaplikasikan model Dierdorf ini ke dalam kelas pelbagai budaya. Antaranya, pertama, guru boleh merancang aktiviti perbincangan silang budaya seperti show and tell yang berkaitan dengan adat ataupun perayaan. Kedua, guru boleh merancang pembelajaran kooperatif dalam kumpulan yang pelbagai latar belakang. Ketiga, sebagai seorang guru, kita bukan sahaja fasilitator tetapi kita haruslah menjadi role model kepada murid-murid. Dengan cara pertama, cara layanan kita kepada murid dari latar belakang yang berbeza. Kedua, bahasa yang kita gunakan tidak bias dan juga tidak stereotype. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita respon terhadap konflik budaya atau salah faham yang terjadi di kalangan murid. Seterusnya adalah kita boleh membuat penilaian yang menyokong hasil dalaman dan juga luaran, seperti kita mendengar refleksi murid dan juga kita memerhatikan tingkah laku dan tindakan murid di dalam kelas. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih dan saya harap video ini bermanfaat untuk semua yang mendengar.